Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang berusaha Profesor Dr. Afandi Ma'rani, Rektor UiTM Cawangan Kelantan. Seterusnya yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Nasir Ismail, kepada Rektor Haiwan Akademik. Yang berusaha Dr. Nuziha Mustafa, Timbalan Rektor Penyelidikan Jaringan Industri Masyarakat dan juga alumni. Yang seterusnya yang berusaha Encik Syamuddin Muhammad Tantawi, Timbalan Pendaftar Kanan. Yang berusaha Encik Muhammad Mawardi Ashari, Timbalan Juruterا Kanan. Seterusnya barisan Ketua Pusat Pengajian, Ketua Bahagian, Wakil Majlis Wakilan Pelajar serta hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada pagi ini, Prof, kita berada dalam satu majlis peluncuran buku Seni Memimpin, menulis dengan hati dan juga pengalaman. Jadi pagi ini juga selain daripada majlis peluncuran, kita ada juga 2-in-1 ataupun 2 dalam satu program yang ada pada hari ini, iaitu berkaitan dengan telaah buku, yang mana kita lihat siri telaah buku ini merupakan satu program yang mana dianjurkan, yang inisiatif daripada Kementerian Pendidikan Pengajian Tinggi KPT, yang memudayakan pembacaan, penglihatan ilmu dan juga perbincangan buku dari sesi bedah buku, wacana, ilmiah serta audiosiar, yang menjadi platform menghubungkan ilmuwan, hubungkan dengan masyarakat, dengan pelajar, mahasiswa. Kemudian antara objektif program telaah buku ini juga menyuburkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat, membentuk pemikiran yang kritis, menghidupkan budaya bedah buku sebagai asas pembinaan masyarakat berilmu, memperkasa wacana ilmu secara inklusif, melibatkan IPT, sekolah dan juga masyarakat umum, memperluas akses juga kepada perbincangan intelektual di platform digital serta audiosiar podcast. Alhamdulillah, program pada hari ini juga, Prof, adalah hasil daripada kerjasama daripada Jabat Rektor dan juga dengan kerjasama unit korporat dan juga PTA, iaitu Pusakaan Tengku Anis UiTM Cawangan Kelantan. Alhamdulillah, kita semua berada dalam majlis yang ada pada hari ini. Kita mengharapkan majlis yang ada pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, pada pagi ini sebelum kita melangkah lebih jauh dalam program peluncuran buku yang ada pada hari ini, kita dapat lihat, sebelum itu kita nak kenalkan terlebih dahulu bagaimana dengan yang kita sedia maklum tentang tokoh yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah hasil karya. Kalau tak cantiklah kalau saya tak perkenalkan dengan lebih lanjut kepada hadirin hadirat yang berada di dalam ini dan juga di online, di dalam talian. Iaitu karya yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah hasil penulisan daripada Profesor Dr. Afandi Ma'rani, yang merupakan Rektor UiTM Cawangan Kelantan. Saya perkenalkan dulu, beliau merupakan anak tempatan yang dilahirkan pada 26 Julai 1974 di Kampung Air Tawar, Pasir Putih, Kelantan, yang mana Prof sendiri memiliki ramai adik-beradik. Kalau 9 tu ramai ke, Prof? Kalau di Kelantan ni 9 itu adalah yang normal. Jadi beliau merupakan anak kedua daripada 9 orang adik-beradik, mendapat pendidikan awal di Sekolah Agama Yaakobiah Bacuk, Kelantan, memperolehi sarjana muda pengajian Islam di UC Mu'tah, Jordan, kemudian melanjutkan pelajaran peringkat sarjana di UC Melaya dalam bidang syarah dan juga undang-undang,
Kemudian diploma lepasan ijazah dalam bidang syariah dan guaman syar'i daripada UIAM. Seterusnya pada tahun 2008 beliau juga menamatkan pengajian PhD dalam bidang syariah dan juga undang-undang yang memfokuskan kajian pendidikan kepada undang-undang kehataan Islam dari Universiti Melayu Kuala Lumpur. Jadi bidang kepakaran beliau adalah bidang penyidikan undang-undang kehataan Islam seperti wakaf, zakat, wasiat, hibah dan baitul mal. Okey. Dan kalau kita nak baca CV beliau pada hari ini memang panjang, tuan-tuan. Jadi saya minta izin untuk saya ringkaskan. Kalau kita lihat kepada kepakaran Prof ni adalah bidang wakaf, dalam bidang zakat, dalam bidang sedekah dan sebagainya, baitul mal, hibah, wasiat. Tetapi pada hari ini kita nak melihat satu buku yang dikarang oleh Prof yang berkaitan dengan Art of Leadership, iaitu satu buku yang mengenai seni memimpin, menulis dengan hati dan juga pengalaman Prof. Jadi Prof, dalam membincangkan hal buku ini, boleh Prof kongsikan apakah yang terlintas di hati Prof, kenapa Prof menulis buku ini? Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Guru Minta, semua urusan cuti UiTM Kelantan dan hadirin yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi ini bersama sempena dengan majlis peluncuran buku pertama saya semasa berada di UiTM Kelantan, iaitu Art of Leadership, seni memimpin, menulis dengan hati dari pengalaman. Sebenarnya ini buku pertama saya lah yang saya menulis tentang leadership. Sebelum ni saya menulis buku tentang untuk research, untuk jurnal. Tak pernah saya menulis buku tentang leadership. So bila datang ke UiTM Kelantan, 4 bulan pertama saya stres sebab isteri tak ada. Anak tak ada dan saya rasa terlalu kesunyian, terutama waktu malam. Sebab biasanya saya duduk dengan 7 orang anak, dengan suara macam-macam, tapi tiba-tiba kesunyian. Di situlah saya mendapat satu idea. Saya kata saya nak menulis, saya nak menulis di UiTM Kelantan ini dan nak menghasilkan buku sebanyak mungkin. Ada hikmahnya persoalannya. Buku ini kenapa saya menulis? Sebab saya banyak membaca buku-buku tentang leadership ni, dan orang yang menulis itu bukan orang yang, kadang-kadang bukan orang leadership, orang motivator, yang kalau dia duduk universiti dia tak pegang jawatan pun sebenarnya, tapi dia menulis dari kacamata kita nampak sangat hebat. Tapi saya melihat saya bermula dengan mengarah di Institut Kajian Zakat Wakaf Malaysia. Kemudian saya banyak terlibat dengan NGO. Kemudian saya dipinjam ke Jabatan Perdana Menteri sebagai PTD. Kemudian saya balik ke UiTM, saya menjadi dekan. Kemudian sekarang berada di pos rektor. Saya rasa circle kerjaya saya itu meliputi semua dah. Bermula dari academician, betul-betul pure academician sebagai pengarah Institut Kajian Zakat Wakaf Malaysia. Kemudian terlibat secara langsung banyak dengan NGO-NGO. Kemudian saya terbang ke politik 3 tahun, kononnya menjadi wakil rakyat. Lepas tu saya balik semula ke UiTM. Saya berazam dengan sepenuhnya meninggalkan dunia politik. Tak ada langsung. Kalau mendengar dalam rakaman hari ini, maknanya saya telah declare tidak akan terlibat dengan politik apa-apa selepas balik, dan saya nak menjadi seorang profesor di UiTM. So saya menulis buku ini berdasarkan pengalaman daripada awal saya memegang jawatan sehinggalah hari ini. So kalau siapa membaca, menulis dengan hati dari pengalaman, inilah buku tentang
kerjaya saya, pengalaman sendiri. Baik, Prof. Bila mana meneliti tajuk ni, Prof, pertama sekali bila mana buku ni hadir, dilahirkan daripada hasrat, Prof, yang mana dalam awalnya kesunyian dan akhirnya dalam sunyi-sunyi itu juga mampu ambil karomah barangkali melahirkan sebuah buku seni memimpin dengan menulis dengan hati dan juga pengalaman ini. Maka bila mana kita lihat kepada tajuk ini, sebenarnya saya teringat dengan beberapa buku karya-karya daripada zaman dahulu, Prof. Contohnya The Art of War, Seni dalam Peperangan oleh Sun Tzu dan beberapa. Dan saya melihat buku ini juga ditulis dengan cara yang santai, gaya bahasa yang senang untuk difahami, dengan gaya seolah-olah bila mana kita baca buku ini, Prof, seolah macam Prof ada di hadapan kita. Jadi bagaimana juga buku ni, bila mana saya lihat ada juga hampir bersamaan ataupun ciri-ciri itu ada seperti mana buku yang dikarang oleh Barack Obama, iaitu The City of Hope, yang dia cerita tentang masyarakat, tentang di Amerika Syarikat dan sebagainya. Jadi Prof, melihat kepada, saya tertarik sekali dengan halaman nama 16 ni, Prof, siri yang ketiga. Kalau tuan-tuan yang ada buku, tuan-tuan boleh lihat. Ini juga salah satu siri talaki yang kita ada bersama dengan penulis. Bagaimana pada siri yang ketiga itu, Prof, isu ini mungkin Prof boleh terangkan dengan lebih lanjut bagaimana halaman 16 itu selalu ataupun kita seringkali kita pernah dengar berbaloi ke buat kerja ni sebenarnya penat-penat dengan gaji dan penon yang secukup ini, dalam contoh dalam konteks memegang jawatan di universiti ini, Prof. Mungkin Prof boleh komen bagaimana. Saya bila pegang, terutama memegang jawatan dekan, dan saya rasa ini semua realiti yang berlaku kepada semua dekan-dekan. Perkara paling sukar untuk mencari ialah calon yang qualified, yang calon yang memang menawarkan diri untuk menjadi seorang pemimpin universiti. Datuk Bisi pun disebutkan 2 hari lepas dalam majlis mesyuarat Profesor UiTM, kita kekeringan bakat, talent development itu tidak ada. Dan akan mungkin juga akan berlaku di kata UiTM akan diterajuni oleh orang luar sebab kita tidak ada talent. Dan saya bila saya jadi dekan, ada orang yang tanya saya, dia kata, you jadi dekan berapa allowance? Dengan kerja penimpala, you jadi KPP berapa allowance? KPP allowance 300 kan? 300 kan? 600 KPP. Dekan 700. Beza 100. Kemudian apatah lagi rektor lebih kurang dekan saja di sini tu. Selalu itu yang ditanya dan membuatkan saya rasa macam kenapa orang memegang jawatan fikir tentang soal elang. Jadi disitulah saya fikir bahawa kalau kita relate dengan apa yang disebut oleh Imam Ghazali, kita semayang ni untuk apa sebenarnya? Salah faham masyarakat, dia kata, saya rasa tanya kan, 1000 orang bila tanya semayang untuk apa? Pahala. 1000 orang mesti akan jawab syurga. Sedangkan Nabi sebut, aku sendiri pun masuk syurga bukan dengan pahala, bukan dengan ibadat. Dan orang melihat bahawa duduk atas 3 sejadah, semayang banyak, puasa setiap hari, baca Quran 30 juzuk satu hari, itulah ibadat. Itu saya mengubah persepsi dalam buku ini supaya orang melihat bahawa pahala syurga itu adalah dengan redha Allah. Mengubah persepsi, maknanya kita pegang jawatan itu sebenarnya dapat redha. Contohnya kalau kita semayang, kalau semayang subuh 2 rakaat, 2 rakaat berapa minit kita semayang? 10 minit. 10 minit lama. Mungkin saya ingat kalau lagi 2 minit kalau subuh raja. Macam mana kita nak masuk syurga dengan 2 minit? Maka saya melihat bahawa bila kita pegang jawatan,
banyak kerja-kerja yang kita buat yang dalam ni saya menceritakan tentang mak saya selalu sebut kejar jawatan besar-besar. Sebab apa? Lagi besar jawatan awak, lagi ramai awak boleh menolong. Dan bila kita tengok kita boleh menolong orang, saya ingat ada seorang pensyarah kita beberapa tahun dia berulang-alik daripada KL ke Shah drive ni bawa kereta perempuan. Saya kata saya usaha macam mana pun you kena pindah Shah, bahaya bila dah lama. Bila you dapat pindah, itu satu sumbangan besar. Dan kita selalu menyebut tentang anak yang soleh. Zuriat yang soleh itu adalah pahala yang besar. Tapi kalau kita melahirkan talent staff yang berjaya, yang boleh memimpin hebat universiti, sebenarnya itulah zuriat kita. Yang disebut sebagai, dalam bahasa Inggeris disebut succession planning. Dalam bahasa Arab, zuriat. Zuriat ni bukan sekadar keturunan kita, tapi hasil didik kita yang kita boleh melahirkan talent-talent, akhirnya UiTM Kelantan berjaya. Itu sebenarnya pahala. Dan kalau orang memahami persoalan ini, maka dia akan menerima dengan reda dan rasa seronok untuk bekerja, sebab itulah pahala. Mengejar pahala. Dan saya ingat lagi masa saya ditemu dulu oleh Datuk Rozal Jano untuk jadi dekan, dia tanya, kenapa you nak jadi dekan, apa ni Prof Ustaz? Saya kata, saya nak, bila UiTM dah menganugerahkan kepada saya profesor, maka saya nak wakafkan diri saya untuk UiTM, especially untuk fakulti saya. Sebab saya dianugerahkan oleh ASIS, maka kalau ditawarkan untuk jadi dekan, saya akan buat sebaik mungkin. Menarik Prof. Bila mana dalam kerangka pemikiran yang Prof sebut tadi, kalau dalam konteks keluarga, kita sebut sebagai anak yang soleh dan solehah, untuk sebagai jariah di akhirat untuk ibu bapa ni sebenarnya. Tapi dalam konteks takbir, governance dalam universiti khususnya, maka sudah tentu dari sudut perspektif yang berbeza. Mungkin dalam khalayak yang sedang menuntut kita di talian ni Prof, boleh mengambil pendekatan bahawa melahirkan talent, melahirkan pewaris-pewaris dalam kalangan pembimbing masa depan di universiti ini juga merupakan satu jariah yang tak boleh dipandang enteng oleh kepimpinan pada masa kini lah Prof. Jadi baik Prof, banyak lagi sebenarnya saya nak sebut tentang buku ni Prof. Tetapi saya kena pilih juga lah, sebab saya membaca buku ini. Contohnya Prof, dalam pengalaman, dalam sini yang kelima, pengalaman melahirkan pemimpin yang bijaksana. Maksudnya, contohnya, ada orang tanya, kenapa perlu ada link politik? Selalunya bila kita sebut hari ini kabel lah Prof. Tapi kalau dalam kita arahkan dia, kita mungkin sebut sebagai tawasul dalam mungkin Ustaz yang sebut program tawasul untuk ahli politik ni. Tetapi bagaimana, ada orang tanya Prof, mungkin Prof boleh cerita sebab pengalaman Prof juga berada semasa sebagai timbalan pengarah Institut Wasatiyah dahulu. Adakah dengan adanya keperluan ataupun kenapa, apa advantage-nya ataupun kelebihan yang ada, kenapa perlu ada link dengan orang politik dalam urus takbir ataupun governance universiti ni Prof? Okay. Nanti sesiapa yang dapat buku ni, tengok buku surat 24, saya menulis tentang pengalaman melahirkan pemimpin yang bijak. Dulu saya fikir pemimpin yang bijak ni maknanya dia ni keluar daripada Harvard, kalau Malaysia mesti daripada Universiti Melayu, dan dia ni seorang CGPA yang 4 flat kan. Kalau Madinah tu 5 flat. Ada pelajar saya dulu 4.7 dia punya dulu keputusan exam dia Universiti Madinah. Hebat. Saya fikir begitu kan. Tetapi bila kita memimpin, kalau kita tengok, bukanlah kita nak mempelekehkan orang bijak pandai,
Tapi di Amerika dia membuat satu kajian tentang pemimpin-pemimpin dunia ni tidak lahir daripada orang yang excellent dari sudut akademik, ideologi dan sebagainya, tapi lahir daripada apa yang disebut oleh Tassi Prohzo. Saya selalu sebut di mana-mana Tassi Prohzo, mantan rektor UIA, dia kata bijak ni, dia kata bukan dengan ilmu, tapi bijak dia kata lahir daripada ilmu, lahir daripada pengalaman, melahirkan orang yang bijaksana. Ilmu, pengalaman, barulah kita ni ada kebijaksanaan. Jadi dia kata seorang pemimpin nak lahir dalam pemimpin akademik terutama, mesti lahir daripada orang berpengalaman. Contohnya, dia masuk universiti, ada PhD. Wow, dia kata aku ada PhD, orang lain apa ni tak ada PhD, aku layak memimpin universiti. Dan saya sebut dalam ni apa yang disebut oleh mantan Timbalan Rektor HEA UiTM Kelantan, Ustaz Zul, dia kata seorang ahli akademik, dia kata perlu bermula daripada bawah, bukan semata-mata ada PhD. Ini sejarah yang berlaku hari ini. Bila masuk dengan PhD, bila dia nak memimpin, dia tak ada pengalaman, maka dia buat keputusan yang tidak bijak. Itu sebab saya menulis dalam ni, pengalaman melahirkan orang yang bijaksana. Dan apa yang penting, pengalaman itu ialah pengalaman yang duduk dalam dunia sebenar. Itu Mikdad. Contohnya, bila kita jadi rektor, banyak kita akan berhubung dengan masyarakat pimpinan setempat. Sensitiviti masyarakat setempat, kepimpinan setempat. Dan bila kita ada pengalaman pernah menjadi penyelaras, pernah menjadi koordinator, pernah menjadi ketua pusat pengajian, kemudian kita jadi dekan, dan Datuk Visi selalu sebut, dia kata siapa yang nak jadi visi, dia mesti menjadi dekan. Kalau orang akademik, mesti dekan. Sebab pengalaman dia menguruskan fakulti, barulah dia boleh menguruskan kampus. Itu saya, alhamdulillah Allah takdirkan saya berada dalam perjalanan daripada pensyarah biasa, dan saya selalu pegang apa yang disebutkan oleh Prof. Hassan, TSCPI kita hari ni. Dia kata apa? Dr. Mikdad, saya nak cadang you lah jadi apa ni dekan. Terima kasih banyak-banyak memilih saya untuk diberi kepercayaan. Selalu dia ajar macam tu. Dia sebut, dia kata kalau orang nak nanti kita, jangan sekali-kali saya tak nak lah, saya tak layak lah, yang ambil orang lain lah, saya tak minat lah, saya migraine lah, saya anak-anak kecil lagi lah. Macam dia seorang yang ada anak kecil, orang lain tak buat. Ini selalu yang berlaku, dia berada di sekeliling saya. Jadi dia kata bila orang cadang kita, maka kita kena bawa orang melihat itu satu kepercayaan dan terima kasih. Dan saya selalu ingatkan diri saya, jawatan jangan diminta-minta. Sebab Nabi sebut, orang yang meminta jawatan, sekiranya dia dapat dengan meminta-minta, maka dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang tidak jujur, yang selalu memberi nasihat yang salah, akhirnya kita terpengaruh dan kita dikhianati oleh rakan-rakan sekeliling. Ini yang realiti yang berlaku dalam soal kepimpinan. Jadi memimpin akademik nampak memang mudah, kita memimpin akademik, tetapi sebenarnya kita deal dengan pelajar, kita deal dengan masyarakat di luar sana, dengan ibu bapa dan sebagainya. So pengalaman itulah sebenarnya menjadikan kita ni boleh mengurus sebuah organisasi dengan baik. Itu sebenarnya. Itu kalau kita tengok dalam muka surat ini, saya tulis bila saya dilantik rektor, pengalaman sebagai dekan sangat berharga. Bekerja di Jabatan Perdana Menteri membuatkan kita ada link engagement dengan semua pihak yang berkepentingan demi untuk UiT. Kita jangan ada kepentingan. Contoh, saya masa saya nak pergi ke Jabatan Perdana Menteri dulu, waktu tu saya tak nak pergi sebab anak-anak kecil lagi. Tapi saya ingat lagi, kawan saya sekarang dalam TNC Usim, Hepa, dia kata, you pergi ganti saya, dia kata. Sebab saya dah nak balik Usim. Dan JPM sekarang nak memilih UiTM pula.
Daripada Hussein, dia nak pilih UiTM. So you terpilih. Saya kata, ya Allah, saya dengan anak kecil lagi ni, pagi-pagi nak mengantar susah. Tak apa, dia kata. Pergi je, dia kata. Sebab sana you membina networking. You akan kenal semua orang di kementerian. You akan semua kenal orang-orang di negeri. Bila you bekerja di pos, di pejabat yang menghormat Perdana Menteri. Saya pun, dia tak ada sebut, lama you besar. You punya gaji you akan naik. Tak ada. Dia sebut satu je. LINK. Link. So bila saya duduk kat situ, wow, kita tahu ya Allah apa. Dunia ni luas. Mengenali 92 agensi di bawah yang menghormat Perdana Menteri. Mengenali semua kementerian-kementerian. Mengenali semua jabatan-jabatan yang ada di Malaysia. So situlah bila saya jadi dekan, saya jadi rektor, memudahkan perjalanan. Kita nak jumpa. Dan orang tengok kita, oh you kan, dulu pernah kenal kan sebelum ni. Tengok. Di situlah kita membina repo yang baik. Dan pada saya lah, pengalaman ini tidak boleh dibayar dengan wang ringgit. Kalau nak bayar, tak boleh. Dan kita nak capai ke tahap itu, kalau kita duduk dalam tempurung UiTM, kita dah. Saya selalu nak staff-staff saya, kalau ada pengalaman, engagement 3 bulan ke berapa, saya 2 tahun 7 bulan dipilih. Pengalaman itulah yang mematangkan kita untuk menjadi seorang pentadbir. Prof, bila Prof sebut tentang pemimpin akademik mesti bijak, saya cuba nak lihat kepada konteks. Juga pernah disebut oleh Niccolo Machiavelli, menyebut bagaimana, walaupun dia sebut dalam konteks kenegaraan, bagaimana dia kata pemimpin ni harus bijak, mengawal masa, mengawal manusia, mengawal ruang yang sedia ada, supaya bagaimana Prof memetik tadi tentang daripada Profesor Tan Sri Zulkifli mantan Dr. UiTM tu, pimpin karakter bijak tu dan juga kebijaksanaan. Jadi maka tepatlah Prof, kalau kita memang perlu bijak dalam nak menjadi pemimpin ni. Kalau tidak, mungkin kita akan, macam Prof kata tadi lah, akan dikelilingi oleh orang-orang yang tidak memberi nasihat yang betul sebenarnya. Jadi Prof, selanjutnya bila mana kita melihat Prof tadi dah sebut tentang Profesor Dr. Norma yang bagi nasihat. Saya bila mana Prof baca tentang nasihat yang diberikan kepada Prof sebenarnya, jarang sekali kita dengar nasihat seperti ini sebenarnya. Contohnya dia Prof akan sebut kat sini, satu perkara yang best bila pegang jawatan ialah kita dapat membantu rakan-rakan akademik untuk naik dan maju dalam kerjaya. Orang pertama yang paling bahagia bila kawan naik pangkat ialah saya. Di hari saya berjaya menghasilkan ramai profesor pada halaman 37 ni. Jadi dalam konteks mana Prof dapat lihat bantuan, pertolongan, grooming kepada rakan-rakan dan sebagainya kepada pandangan Profesor Dr. Norma? Sebenarnya saya banyak terinspirasi dengan orang-orang hebat. Masa saya bekerja di MSU dulu, Manajemen Sains Universiti, 4 tahun, 2002 hingga 2006, pengalaman saya berada dengan dekan yang sangat best gila lah. Oh, dia kata, seronok gila kerja dengan dia. Dan siapa yang pergi ILD sekarang ni akan jumpa dengan dia. Dia konsultan ILD sekarang ni, Profesor Dr. Ahmad Taha. Dia kalau jumpa saya, Ustaz, 2 tahun lagi, I tak nak panggil you Ustaz, I nak panggil you Doktor. Apa perasaan kita kalau bos kita sebut macam tu? Cik Faiz sekarang 2 tahun lagi saya tak nak panggil Cik Faiz, saya panggil Doktor. Dalam mesyuarat saya dulu sebut macam tu. Saya dah tak nak sebut lagi. Kita Allah. Ya Allah, terima kasih Prof, selalu memberi inspirasi kepada saya macam ni. Lepas tu selalu dia sebut, dalam mesyuarat selalu memberi inspirasi, motivasi kepada staf untuk berjaya kan. Selalu dia sebut saya, dia kata, Ustaz, dia kata, kita ni jangan jadi orang bawah, dia kata. Orang bawah selalu menjadi bangsa. Kita kena jadi ketua. Ketua ni lah
yang kita tidak diperdaya oleh orang lain. Kita di bawah ni dia sentiasa menjadi kambing hitam. Kita kena jadi ketua. Dan kita kena jadi ketua, kita kena ada package. Jadi saya selalu ingat kata-kata dia. Dan bila saya masuk UiTM 2008, orang yang pertama saya dekati ialah Profesor Dr. Norman. Masa tu dia dapat geran 3 juta, Islamic Christology, Criminology. Dia jemput tim saya untuk bersama dengan dia. Di situlah saya mengenali siapa Profesor itu. Dia selalu sebut, dia katakan, orang pertama yang menitik air mata bila dapat staff dapat profesor itu saya. Di situ saya fikir, ya Allah Akbar, bila kita jadi ketua, kita kena latih orang bawah kita untuk dapat sama jadi macam kita. Sebab berapa ramai orang yang ada penyakit macam ni. Contoh, UiTM Kelantan ada berapa orang profesor? Seorang saja. Seorang pun nanti bisa kata dipinjam. Bukan tetap. Masa jadi profesor itu kan. Di Terengganu, saya ada 2 orang masih. Lepas tu di Shah Alam ada 80 lebih profesor. Di Selangor 65 profesor. Kelantan 1. Dan cawangan ni semua 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sarawak yang ramai. So saya selalu peringatkan diri saya bahawa kenapa orang lain tak boleh dapat macam kita. Dan kita kena usaha macam mana sekalipun suatu hari nanti siapa yang bersama kita, dia mesti berjawatan profesor macam kita. Dan ada setengah orang dia bangga dengan gelaran hanya di Kelantan ada 1 saja profesor. Saya. Dia nak macam tu. Ini penyakit. Bila orang nak minta profesor, maka dia buatlah macam-macam alasan. Q1 tak cukup lagi, you punya sembahyang tak banyak lagi, you punya muka pun tak matang lagi. Macam mana matang? Dah tak nak tu macam-macam dia buat alasan. Tapi saya, Allah takdirkan saya bersama dengan bos-bos saya yang sangat sentiasa inspire kita. Datuk Rozi kan. Datuk Rozi saya sebut, Ustaz, bila you nak minta profesor, bila bos kita sebut macam tu, aku perasan kita. Tapi saya tak pernah cerita kepada Datuk Rozi saya minta profesor. Sebab kita jangan ambil kesempatan. Itu saya selalu ingatkan diri saya. Bila pegang jawatan yang saya ingat lagi masa nak temu duga profesor, Datuk Rozi lalu, Ustaz ada? You minta lah. Aku ada rezeki Datuk. So kita terinspire, kita rasa semangat apabila bos kita, dan saya macam itulah. Saya sampai di UiTM Kelantan saya kata 2030 kita nak ada 60% profesor Mandira di UiTM. Sebab kalau kita tidak merancang hari ini, kita akan jadi seperti apa yang berlaku. Sebab apa? Sebelum ini tidak dirancang. Itu sebab saya selalu menekankan dalam buku saya ni, bila pegang jawatan, kita bina budaya kerja positif mesra. Kita bukan sekadar ngurus, kita wujudkan suasana yang membahagiakan orang. Macam mana kita nak sorong-sorong? Sebab saya kalau macam Ramadan, kenapa orang sorong? Sebab pahala kan? Allah lipat gandakan. Sama juga bekerja. Saya nampak you dah ada talent untuk profesor nanti. Saya rasa you tak lama you boleh minta Profesor Madiam. Jadi itulah harapan saya kenapa saya menulis buku ini, untuk melahirkan semangat dan supaya kita rasa bahawa dengan jawatan itu kita boleh membantu ramai orang. Saya tulis dalam buku ni bahawa dengan kita membantu orang, ada satu tu, bila kita pegang jawatan, saya cadang kepada dia, saya kata, Tuan, anak Tuan ni tak layak untuk masuk kepada pendidikan Islam sebab CJ-nya kurang memperasakan. Boleh tak Tuan masuk PRA diploma?
Dia masuk pra-diploma dan anak dia sangat berjaya hari ini dalam pendidikan Islam, menjadi seorang guru. Saya rasa dah 4 tahun dah, tak pernah miss satu hari pun hari Jumaat dia menghantar doa kepada saya. Itu saya kata tadi, bila kita pegang jawatan, kita akan rasa seronok dengan jawatan tersebut, membantu sampai mungkin orang. Dan semakin tinggi pangkat kita, semakin ramai orang minta kita untuk menolong. Itu pegang jawatan, niat untuk menolong orang, membantu kawan-kawan di sekitar kita, dan kita membina satu kejayaan, satu pasukan. Prof, satu lagi lah. Sebab tadi Prof kata bila pegang jawatan sudah tentu kerja banyak, Prof. Jadi saban waktu, saban hari masa dengan anak pun tak ada. Masa dengan isteri apatah lagi, Prof. Macam Prof ni berada berjauhan sangat ni. Boleh dikatakan kalau nak pergi balik Kuala Lumpur ni kena jamak dulu. Mayang kira jauh lah, Prof, kan. Jadi bila mana kaitkan dengan kerja banyak, jarak jauh dengan anak dan isteri, so ramai juga yang kat sini yang mana kita ada perlu menyempurnakan KPI universiti dan sebagainya. Bagaimana kita nak kekalkan input kerja banyak tadi, outputnya adalah happiness index tadi, Prof. KPI tercapai, semua orang bahagia. Bukan universiti saja yang bahagia, kadang-kadang kita universiti bahagia, staff happiness index menurun, Prof. Mungkin Prof ada tips yang boleh diberikan dalam hal ini. Kalau siapa baca buku ni, perkara yang sangat penting dalam soal kepimpinan ialah indeks happiness. Saya selalu daripada saya dekan dulu, saya kata saya tak nak dengar perkataan staf kata burnout. Saya tak nak staf rasa penat dan stres dan sebagainya. Dan saya selalu melihat indeks happiness itulah indikator berjaya atau tidak kita. Tak payahlah kita nak membangga, contohnya kita dapat markah kita 90, tapi indeks happiness kita 40. Kita menekan, kita memaksa staf dan membuatkan staf stres. So, berbalik pada soalan tadi kan, Allah takdirkan saya 7 orang anak dan 6 lelaki, 1 perempuan. Dan masa saya dapat jadi dekan lagi, isteri saya kata, apa abang boleh tak abang fokus pada anak-anak, sebab anak-anak besar. Dan saya selalu kata kat isteri saya kata, saya jaga anak orang, pasti Allah jaga anak saya. Di UiTM Kelantan saya jaga 10,000 anak orang, mana mungkin Allah tak mampu nak jaga anak saya 7 orang. Itu saya, sifat saya macam tu. Kita mengajar anak orang ni, satu fakulti, kita minta, ya Allah yang tahu, Allah permudahkan untuk anak-anak kita. Allah permudahkan isteri kita. Jadi kebetulan saya cakap kat isteri saya kata, kalau universiti tu Universiti Yusof, saya tak jawab. Saya boleh tolak kan? Yusof tu bapak dia. Ni Universiti UiTM, saya kena terima. Oh, nanti abang banyak kerja, nanti susah. Duduk seminggu, dia pula naik jadi ketua jabatan. Saya tahu nak letak. Tak boleh ada tu. Dah kena terima. Macam itulah kata. So, kebetulan lepas 2 minggu saya pegang dekan, saya jadi HOD. Masa tu saya doa, ya Allah, ya aku, biarlah anak-anak aku ni, biar Allah jaga. Akhirnya, saya duduk dengan isteri saya dulu. Anak-anak semua dapat asrama. 7 duduk asrama. So, jadi, bila duduk tu, datang balik romantik. Bila duduk berdua. Bila berdua tu kan, makan, takkan nak masak. Jadi beli nasi petang-petang, beli semukus, makan nasi semukus. Oh, saya kata, ya Allah, seronoknya bila kita ingat balik zaman-zaman mula kahwin dulu. Jadi 2 minggu sekali pergi tengok anak di asrama, jalan, tengok anak-anak. Saya kata, ya Allah, Allah bagi satu nikmat. Bila kita duduk berjauhan dengan anak-anak, kasih sayang itu bertambah. Lepas tu, anak pula di asrama, pastinya terjaga. Sembahyang dia, kan? Waktu dia dan sebagainya. Jadi saya rasa macam Allah menyusun kita dengan sebaik-baik susunan. Kemudian saya tengok, bila saya pindah ke Kelantan,
saya rasa tak ada isu dari sudut anak, sebab anak-anak dah duduk di asrama. Dan bila kita balik jumpa sekali-sekali dengan anak-anak tu, Masya Allah, kasih sayang anak peluk kita tu dia tak sama dengan itu belum isteri peluk lagi. Dia lain tu. Sehingga anak perempuan saya tu kalau dia peluk saya, Allah, saya rasa tu melekat badan dia dengan kita tu, rasa ya Allah dia peluk kuat. Sebab apa? Apa balik. Apatah lagi kalau balik 2 minggu sekali jumpa. Jadi situ sebenarnya pada saya, kalau ada orang yang kata saya duk fikirlah nak pegang jawatan takut susah lah anak saya dan sebagainya, saya selalu ingat kita jaga macam mana sekalipun, tapi kalau Allah tak bantu, tak mana. Tapi kalau kita niat jaga anak orang, contoh saya tengok saya pun heran dulu juga kawan saya, dia jaga rumah anak yatim di Kelang. Dia ajak saya jadi apa ni, Jawatan Pendidikan. Sehingga dah 20 tahun dah dia buka pusat tahfiz dan rumah anak yatim dan miskin di Kelang. Konsep dia sama, dia kata, Ustaz, saya, anak-anak saya, nombor 1 anak yatim saya jaga. Nombor 2 anak saya di rumah. Tapi anak-anak dia semua excellent. Saya sebut, dia kata apa? Saya jaga anak-anak yatim, saya jaga apa ni orang miskin. Kalau Dr. Mikdad nak jaga ibu tunggal. Jadi Allah jaga anak-anak saya tu. Jadi konsep ni kita begitu. Kita niat UiTM ni kita bantu anak-anak orang miskin. Saya betul-betul bila saya datang ke Kelantan, jiwa saya ni ya Allah Akbar, saya rasa macam happy sangat sebab saya duduk di bandar melihat anak orang kaya, tapi bila duduk di Kelantan betul-betul dia kita duduk masuk kampung. Ya Syalam tak ada kampung. Ada kampung Kerinci tu. Kampung Pantai Dalam. Kampung tapi tengok pembangunan dahsyat. Dia ni real kita tengok anak-anak orang miskin, dan itulah kita rasa betul-betul kita membantu. Contoh saya sebut kita banyak mana duit kita habis untuk Scopus. Tapi bila kita buat projek ikan bekok contohnya, berjumpa dengan asnaf, ucap terima kasih kerana bantu dia. Real story. Nampak bahawa ini sumbangan kita. Baik Prof, sebenarnya saya banyak lagi nak tanya ni, tapi masa ni aku tidak mengizinkan kita, Prof. Bila mana Prof sebut tentang real story, maksudnya projek-projek yang dilaksanakan, kajian-kajian akademik yang mana kita boleh terus kepada asnaf contohnya. Maksudnya kajian itu lebih membumi kepada rakyat, kepada masyarakat, sesuai seperti mana yang diangkat oleh BC yang ada pada ini itu locally rooted sendiri Prof. Kita harap begitu. Jadi sebenarnya banyak lagi saya nak tanya Prof, tapi oleh kerana masa ni agak tidak mengizinkan kita untuk berada lebih lama dalam majlis pada hari ini, jadi kita teruskan dengan penganugerahan ataupun kita sebut sebagai peluncuran ataupun memberikan hadiah buku kepada barisan kepimpinan universiti. Okey, jadi kita Prof, kita boleh teruskan Prof. Okey, saya boleh buat kesimpulan pada keseluruhan buku ni. Okey, buku ni kalau kita tengok, saya mulakan dengan nak jadi seorang pemimpin, bina keikhlasan dalam diri. Kalau kita tak bina keikhlasan dalam diri, kita akan terpalit dengan kepentingan diri. Ini yang banyak berlaku kalau kita tengok argumen. Saya jumpa Datuk BC. Datuk BC dalam ni saya sebut quotation Datuk BC dia sebut, dia kata jangan sekali-kali melantik orang yang ada kepentingan diri, sebab bila dia mempunyai jawatan yang lebih besar, peluang lebih besar untuk mendapatkan kepentingan diri. Tanam dalam diri itu. Itu sebab kalau kita tengok bab 1, bab 2, bab 3, 3 bab saya menyentuh tentang keikhlasan dalam memimpin. Kemudian bab 4, peluang membantu menaikkan nama universiti. Kita seronok pegang jawatan sebab apa? Kita bantu kawan-kawan kita. Pengalaman dan jauhi jenayah akademik.
Dan bab 10 ni saya menyentuh tentang macam mana kita nak jangan terlibat dengan dunia jenayah akademik. Jenayah akademik contoh bila saya jadi rektor, tulis pada saya satu artikel, orang akan tulis sanggup tak tidur malam ni untuk kita. Saya sebut je, apa ni, buat proposal malam ni, esok saya dah petang. Buat kan? Cuba bila kita tak ada jawatan, buat tak? Itu jenayah akademik. Saya belajar jenayah akademik ni daripada siapa? Profesor Dr. Shukri Istaf, USM. Setahun saya duduk dengan dia dalam research RUT, research untuk universiti ni, USM. Belajar banyak dengan dia tentang jenayah akademik. Jadi rektor lagi mudah. Profesor pelawat cari bidang syariah law. Sebab apa? Memudahkan saya untuk dia tulis nama. Orang tahu bidang dia. Sedangkan yang ditulis application semua tu adalah Profesor pelawat. Itu sebab jenayah akademik ni memudahkan luar untuk jadi seorang profesor bila kita berjawatan. Ini saya sentuh semua dalam bab 10 ni. Kemudian semua pengalaman yang saya tulis ni adalah ada yang negatif dan positif, itu semua adalah pengalaman-pengalaman yang saya lalui. Saya jumpa dengan bos macam ni, saya jumpa dengan bos macam ni. Kan? Ada bos yang suka mesyuarat lama. Ulang. Sampai 6 jam mesyuarat. Jadi saya disebut. Cepat sikit. Kalau lepas saya mesyuarat. Sebab apa? Saya belajar dengan Datuk Najib. Dia seorang Perdana Menteri. Selalu mesyuarat dengan dia 1 jam sahaja. 1 jam saja mesyuarat. Okey, kalau setiap minggu mesyuarat dengan Datuk Seri Jamil Khair, Menteri Agama, 2 jam sahaja. Walaupun dia jaga satu Malaysia tu, mesyuarat 1 jam sahaja. PM mesyuarat 1 jam, Menteri 2 jam. Kenapa kita jaga fakulti mesyuarat sampai? Itu saya tak boleh. Itu saya menulis pengalaman-pengalaman ni dan membina pasukan yang hebat. Kita nak menjadi pemimpin, kita kena ada tim tu, kena menang. Selalu boleh bersama dengan kita, boleh hilang ketawa dengan kita, selalu bersama dengan kita. Kemudian yang terakhir, bab yang ke-13, networking, petua bos. Networking ni sebenarnya sekarang kita pernah kita dah lantik tapi syalam naik Presiden Beraya Haji Zamiri. Haji Zamiri ni hebat dia adalah network dia. Pernah kawan saya kata, aku kejar ke airport dengan dia, just dia nak bersalam je dengan dengan Arab daripada Dubai ke mana mesti datang, just dia nak bersalam je. Salam itu adalah network. Macam kita penduri kahwin, seminar, apa sahaja program itu adalah network. Tapi semua orang kata, malah nak pergi kedai kahwin, malah nak pergi seminar. Sebenarnya pergi itu adalah networking kita, membina networking. Dan bos yang hebat adalah dengan hanya pengalaman saya di GPM dulu, bos saya ada masalah je, hello, minta tolong, okey, hello, tak tolong, 3 patah selesai. Kita ni berhari-hari, minggu-minggu selesai masalah. Sebab apa? Networking. Itu pada saya, nak jadi seorang pemimpin yang hebat, dia dikenali. Saya ingat lagi masa pilihan raya dulu, masa saya duduk terlibat dengan politik, Tan Sri Noor, dia kata, saya tulis semua dalam kata-kata yang disebut. Siapa nak bertanding, you kena tengok berapa ramai yang ada dalam you punya. Dan masa saya pergi jumpa dengan Datuk Alwi, duduk sembang dengan dia kata, nak jadi wakil rakyat ni, dia kata, Tok Benda pun kena kenal kita. Tok Benda pun kenal kita. Oh, boleh jadi wakil rakyat. Samalah dia juga nak jadikan.
Dekan, orang tak kenal apa kita, tiba-tiba jadi dekan. Bila tanya, ni staf mana ni? Tak tahu, ni kedak fakulti mana? Tidak mengenali staf. So semua saya tulis dalam ni, cerita-cerita saya berjumpa dengan orang tu, dengan orang ni, menjadi satu pengalaman hidup yang sangat penting. Saya sebagai penguasa untuk memudahkan kita menjadi seorang. Okey, itu saja. Okey, baik Prof. Bagi nak menyelesaikan majlis kita pada hari ini, kita adakan satu sesi majlis peluncuran sebagai tanda untuk meluncurkan buku baru iaitu Seni Memimpin ini. Marilah kita sama-sama barisan pengurusan dan juga Prof untuk menandatangani poster yang berhampiran di sebelah ini. Silakan. Seterusnya majlis bernama Gilbert yang roster Nadia, terima kasih untuk menerima daripada seterusnya roster Berzina Startup. Dan yang terakhir yang berusaha Encik Mawadi. Seterusnya dipersilakan ketua yang menerima buku. Seterusnya baik, sebelum itu Prof boleh mengangkat buku ini kita untuk membawakan kepada para sahabat di talian untuk memiliki buku ini. Tuan-tuan boleh terus menghubungi unit korporat iaitu Cawangan Kelantan bagi membeli buku ini, atau tuan-tuan boleh scan QR code yang dipaparkan dalam talian sebentar lagi. Jadi tuan-tuan boleh terus untuk memiliki buku ini, kerana buku ini seolah-olah kita beli seperti mana kita penulis itu berada di hadapan dengan kita. Jadi selain daripada itu juga kita ada buku yang bakal terbit, iaitu pada tahun hadapan, pada awal tahun hadapan, iaitu pada bulan Januari, iaitu buku juga ditulis oleh yang berbahagia Profesor Dr. Afandi Makrani, iaitu berkaitan dengan Tazkirah Santai Rektor UiTM Cawangan Kelantan, peringatan untuk mereka yang memimpin ummah. Jadi tuan-tuan juga boleh memiliki buku tersebut pada bulan hadapan, pada tahun hadapan bulan Januari juga boleh melalui menghubungi unit korporat UiTM Cawangan Kelantan dan juga mengisi borang melalui scan QR code dalam talian sebentar lagi. Jadi itu Prof, pihak majlis, saya mewakili pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof, kepada hadirin hadirat, bersama pimpinan, kaki tangan, admin dan sebagainya kerana dapat menjayakan program kita pada hari ini. Kita doakan semoga majlis peluncuran pada hari ini bukanlah kali pertama dan juga yang terakhir, tapi kita akan ada lepas-lepas ini lagi siri-siri telah buku yang mungkin akan diteruskan oleh pihak Perpustakaan Tengku Anis pada masa hadapan.
Jadi sekian dulu, kita akan kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Okey, makluman pembelian buku-buku ini akan dimasukkan dalam tabung UiTM cabangan Kelantan. Jadi sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.